Saya sharekan satu pengalaman kawan saya, dia pakai Honda DB juga. Dia suka test banyak minyak. Jadi satu hari tu, kawan saya perkenalkan GTX kepada dia. Jadi dia pakai GTX untuk yang servis tu. Next servis, dia tukar kepada, silap saya satu jenama lah, start dengan huruf C tak saya. Lepas minggu dia datang jumpa saya, dia komplain. Dia kata kenapa bunyi enjin dia kasar. Saya cek terus dia tengok. Saya kata sekarang pakai minyak apa? Dia kata dia dah tukar tak pakai GTX. Jadi bunyi enjin dia kasar. Jadi bila saya kata dengan dia jadi macam tu, saya cakap dengan dia, abang tukar balik, cuba pakai GTX. Jadi bila dia pakai GTX, alhamdulillah bunyi kasar enjin itu hilang. Sampai sekarang dia pakai, dan saya sebenarnya baru saya pakai Turbo Max. Jadi saya punya pengalaman sendiri ya, boleh Turbo Max Bila saya balik daripada GTX dan Turbo Max, apa yang saya rasa pada bunyi enjin saya, bukan kepada puli exhaust dia lebih senyap. Dia lebih senyap bunyi enjin tu, dan rasanya lebih lancar daripada segi performance untuk pick up. Tapi untuk dia punya top saya belum try lagi. Daripada segi pick up saya dapat rasa ada perbezaan sedikit. Lebih smooth, lebih daripada yang saya pakai sebelum GTX sebelum ni. Saya memang pakai GTX saja. Saya tak tukar. Korang jangan percaya guys apa yang dia cakap. Benda ni kalau korang belum rasa, korang takkan tahu, korang takkan faham apa itu kenikmatan, kesedapan bila bawa motor ataupun kereta korang bila pakai Turbo Max. Dapatkan sekarang guys.